Seramai lebih daripada 3,000 pegawai dan anggota polis bertugas sepanjang PRK Kajang ini, dan kami menumpukan kepada memperbanyakkan pegawai-pegawai trafik untuk sepanjang penugasan dijalankan, kerana di Kajang masalah kesesakan lalu lintas adalah menjadi masalah utama. Oleh yang demikian, pihak PDRM prihatin terhadap keperluan-keperluan ini, maka kita berikan jumlah keanggotaan yang lebih ramai dalam bidang lalu lintas ini. Di samping itu, setakat hari ini, waktu ini, tidak satu pun laporan polis yang telah dibuat dan tidak ada sebarang insiden yang berlaku, dan saya mengharapkan semua parti agar tidak melakukan perkara-perkara yang di luar daripada perundangan yang sedia ada, apatah lagi melakukan provokasi. Berkempenlah dengan cara yang terbaik. Semoga kita dapat mewujudkan keamanan di Kajang ini, dan kita menghormati kaedah-kaedah berkempen, dan saya yakin apa yang telah diperlihatkan di dalam perarakan penamaan calon dan mengikut penanda aras yang telah kita perolehi, bahawa penamaan di Kajang baru-baru ini adalah yang terbaik.